Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi man walah, amma ba'd. Bertemu lagi kita dalam sesi jawapan ke atas kritikan yang telah diajukan oleh saudara kita Pak Cik Hafiz hadahullah subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin petik daripada video Pak Cik yang mengatakan Ustaz Wadi tidak jujur baca hadis telaga Nabi SAW dan perkataan ulama tentangnya. Ada salah terjemahan, ada lafaz yang ditinggalkan dan ada nukilan daripada ulama yang separuh jalan juga. Lalu saya terfikir mungkinkah pihak yang memotong video tersebut, walaupun pihak yang memotong itu saya tengok memang sehaluan. Baik, jadi dia kata di sini ada salah terjemahan, ada lafaz yang ditinggalkan dan ada nukilan daripada ulama yang separuh jalan juga. Hadis Bukhari 7051. Hadis panjang yang Ustaz Wadi bacakan, kita fokus pada hujung hadis. Apabila adanya sebahagian umat Rasulullah SAW yang diusir dari telaga Haud. Ustaz Wadi sebut 50 atau 60. Saya tak tahu mana dia dapat angka daripada angka 60 ataupun 50 tadi. Yang kita tahu ada sekumpulan orang yang diusir daripada telaga Nabi SAW. Baik. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya jumlah yang disebut oleh Ustaz Wadi boleh jadi merujuk kepada bilangan sanad hadis tentang telaga Nabi SAW. Jadi bukan bilangan orang yang datang, yang dihalau, yang dijauhkan daripada haud ataupun telaga Nabi SAW, kerana ia tak mungkin. Dan sudah tentu Ustaz Wadi tak tersembunyi maklumat ini, kerana kita semua tahu bahawa bilangan dan jumlah umat Nabi SAW jutaan manusia. Jadi tak mungkin Ustaz Wadi mengatakan 50 sahaja yang diusir. Maka mesti ada di sebaliknya atau ada perkataan yang tertinggal. Maka itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Ustaz Wadi yang boleh kita ambil daripada perkataan beliau adalah 50 ke 60 orang itu, iaitu sanad. Bermaknanya hadis ini telah mempunyai banyak tariq ataupun sanad ataupun jalur perawi-perawi yang telah meriwayatkan hadis tersebut. Dan ini yang dimaksudkan oleh 50 ke 60 orang. Jadi bukan tak mungkin orang-orang yang dihalau hanya 50 ke 60 sahaja. Dan sebenarnya memang bilangan ini telah sabit, malah ulama hadis mengatakan daripada hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis mutawatir ialah hadis telaga Nabi, hadis tentang daripada pemimpin umat Islam adalah kaum Quraisy, hadis Nabi tentang orang yang membina masjid kerana Allah, hadis tentang mashul khuffain ataupun sapu ke atas khuf, dua stokin kulit. Ini semua daripada hadis-hadis mutawatir. Jadi ulama hadis telah sebut daripadanya al-hadis lil haud ataupun hadis tentang telaga Nabi SAW. Baik ya? Dan sebenarnya kalau kita lihat daripada jemaah Pak Cik Hafiz juga, iaitu Safar Al-Hawali. Safar Al-Hawali. Beliau ada kitab tentang syarah Aqidah At-Tahawiyah. Malah beliau pun telah sebut dalam kitabnya bahawasanya jumlah orang yang meriwayatkan ataupun jumlah sanad yang telah meriwayatkan hadis tentang telaga Nabi SAW ialah 50 atau lebih daripadanya. Malah ada riwayat yang lain mengatakan 80 sanad. Ini yang dikatakan oleh Safar Hawali dalam kitabnya Syarhul Aqidati At-Tahawiyah. Baik ya. Jadi tak mungkin ia terkait dengan jumlah umat Nabi sahaja, tidak. Baik, kemudian Pak Cik Hafiz kata dalam hadis tersebut, yang mana dia kata kita fokuskan pada akhir perkataan. Baik, jadi perkataan yang dia kutipkan di sini, qala innahum minni fa yaqal innaka la tadri ma badalu ba'dak fa aqul suhqa liman baddala ba'di. Maksud badalu ini adalah ubah.
macam mana Ustaz Wadi boleh terjemah tadi? Membuat perkara mungkar, maksiat, penipuan. Jadi sepatutnya rubah. Tapi Ustaz Wadi kata apa? Membuat perkara kemungkaran. Baik, betul seperti yang dikatakan, sebenarnya oleh Pak Cik Hafiz, itu dari sudut bahasa. Tabdil maksudnya apa? Perubahan. Tapi sekarang kita kena lihat dari sudut makna syariat. Kerana Nabi SAW datang memberi makna syariat, bukan beri makna bahasa Arab semata-mata, tidak. Baik, sebab itulah Imam Alauddin Al-Khazin, beliau dalam karyanya Tafsir Al-Khazin li Bab At-Ta'wil, beliau mengatakan bahawa maksud daripada hadis tadi, al-muradu bihim ashabul bid'ah alladhina lam yakhruju bi bid'atihim 'ala al-islam wa ashabul ma'asi wal kaba'ir alladhina matu 'ala at-tauhid wa lam yatubu min bid'atihim wa ma'asihim fa 'ala hadha al-qawl la yaqta'u li ha'ula'i al-matrudin 'an al-hawd bin nar bal yajuz an yuzadu 'anhu 'uqubatan lahum thumma yarhamuhumullah fa yadkhuluhum al-jannah min ghairi 'adab. Maksudnya ialah bahawa yang dimaksudkan dengan mereka adalah ahli bid'ah yang tidak keluar dari Islam dengan bid'ah mereka, serta para pelaku maksiat. Ini yang dikatakan oleh Alauddin, sahib Tafsir Al-Khazin. Beliau mengatakan bahawa orang yang melakukan maksiat dan dosa besar, yang mati dalam keadaan bertauhid tetapi tidak bertaubat dari bid'ah dan maksiat mereka. Menurut pendapat ini, mereka yang diusir dari telaga Nabi tidak dipastikan masuk neraka, tetapi mungkin dihalang daripadanya sebagai hukuman. Kemudian Allah merahmati mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurga tanpa azab. Ini adalah dalam Tafsir Al-Khazin. Baik, kita lihat pula Imam Al-Qurtubi dalam Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyah. Beliau mengatakan bahawa, saya bacakan terjemahannya di sini. Dia kata, ulama kami telah berkata, yakni qala ulama'una, sesiapa yang murtad daripada agama Allah atau mengada-adakan perkara dalam agama yang tidak diridai oleh Allah dan tidak diizinkan olehnya, maka dia termasuk dalam golongan yang diusir dari telaga Al-Hawd. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Baik, ya. Jadi mereka yang mengubah agama, iaitu murtad. Yang paling berat pengusirannya adalah mereka yang menyelisihi jemaah kaum muslimin seperti Khawarij, Rafidah dan Mu'tazilah, iaitu orang bid'ah lah, dengan segala pecahannya. Mereka semua adalah golongan yang telah mengubah agama. Begitu juga para penguasa yang zalim. Maknanya orang yang buat dosa besar, yang berlebihan dalam kezaliman, menindas kebenaran dan merendahkan ahlinya, serta mereka yang terang-terangan melakukan dosa besar. Tengok, ini yang dimaksudkan oleh Ustaz Wadi hafizahullah ta'ala, yang meremehkan maksiat. Anggap bahawa maksiat tidak ada masalah untuk diamalkan maksiat tersebut, dan golongan menyimpang serta ahli bid'ah. Dan ini yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW. Jadi bukan hanya orang yang merubahkan agama, murtad dan sebagainya, malah orang yang melakukan maksiat. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustaz Wadi betul, tidak ada masalah. Semoga Allah SWT berikan kefahaman kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.